especially dengan 8E, dengan HR management, dengan strategic planning, dengan KPI. Semua itu adalah benda-benda yang saya ada pengalaman. Saya tak nak cakap expert. Saya takut perkataan expert tu, sebab bila kita start berenang dalam lautan ilmu, kita akan jumpa bahawa ilmu tu sangat luas, dan we are still very far from being an expert, so called. Jadi kita panggil sebagai kita adalah student lah, senang cerita. Kita adalah pelajar dalam lapangan ini, dan mungkin sesuatu yang kita nak kongsikan. Saya Temelloh Pahang, alright. Kalau sikit dulu saya lama dulu, bukan sikit lama dulu kan, dah lama sangat dah. Alright, saya background saya adalah undang-undang ya. Saya peguam dulu, dan tapi untuk mengejar cita-cita saya dalam bisnes, so saya berhenti dan kemudian saya join satu syarikat. The first company yang saya join adalah Zara Foodstuff Industries. Ini selalu saya ucapkan, iaitu syarikat yang mengeluarkan produk kicap kipas udang. Okay, so I was officer dekat situ dulu, HR, admin and legal officer dekat situ.